Wabihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' haun wa haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' an Al-A'mash an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Talib qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi 'udun fanakata fil ard thumma rafa'a ra'sahu faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Qila ya Rasulullah afala nattakil? Qala la, i'malu wa la tattakilu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, semasa kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kayu kecil. Fana kata fi al-ardi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggores-goreskan kayu itu pada tanah. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda. Faqala ma minkum min ahadin, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah di kalangan kamu seorang pun illa kecuali waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar, kecuali sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah catatkan untuknya tempatnya di dalam syurga dan tempatnya daripada neraka. Qila ya Rasulullah, lalu ada orang bertanya, wahai Rasulullah, afala nattakilu, apakah tidak kami bertawakal sahaja, yakni tidak perlulah beramal? Qala, kata Nabi sallam, la, jangan. A'malu, beramallah kamu, wala tattakilu, jangan semata-mata kamu bertawakal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, dan setiap perkara itu akan dipermudahkan bagi apa yang telah dijadikan untuknya. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca satu ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Lail ayat yang ke-6, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang telah menginfakkan hartanya dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya dengan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti kami akan memudahkannya semudah-mudahnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan adapun orang yang bakhil, kerekut daripada infak, wastaghna, dan rasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan apa yang baik telah ditetapkan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkannya untuk melakukan keburukan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung perbincangan kita daripada hadis Sunan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis yang kita baca pada malam ni hadis yang ke-78 daripada Sunan Al-Imam Ibnu Majah. Sambungan daripada hadis lepas, hadis yang ke-77, dan masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan Al-Qadha dan Al-Qadar. Dalam hadis yang ke-77 yang lepas, kita ada cerita berkenaan dengan Al-Qalam. Makhluk yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Al-Qalam. Bila Allah Ta'ala ciptakan Al-Qalam, makanya Allah Ta'ala pun suruh supaya Al-Qalam itu catat. Maka di situlah barulah diciptakan langit dan bumi, manusia dan sebagainya lah. Jadi permulaan bagi ciptaan itu adalah Al-Qalam. Yang kita dah sebut juga berkenaan dengan dakwaan yang mengatakan mula-mula sekali makhluk diciptakan adalah Nur Muhammad. Kita dah sebut semua tu palsu lah. Konsep Nur Muhammad ni dia datang 200 tahun selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu tak ada. Nur Muhammad ni tak ada. Tapi lepas Nabi wafat sekitar 200 hingga 300 Hijriah, ada seorang ulama daripada Iran. Dan dia bukan Syiah, dia Sunni, tapi Sunni ni lah, Sunni yang tasawuf melampau ni lah. Namanya Sahal Tasturi, nama dia Sahal Tasturi. Dia lah yang mula-mula sekali mengeluarkan perkataan Nur Muhammad, iaitu ketika dia mentafsirkan ayat Al-Quran berkenaan dengan ciptaan Adam AS. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Situlah mula dia. Ketika mana Tuhan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat, aku nak jadikan makhluk di atas muka bumi, merujuk pada Adam. Dia pergi tafsir, dia bawa situ Nur Muhammad, tak ada pasal-pasal kesan daripada situ tu merebak dan dikembangkan oleh orang-orang Syiah. Sebenarnya kembangkan, dia memang datang daripada seorang Sunni Sufi melampau. Dia Sunni tapi Sufi Sunni Sufi tak apa lagi, melampau tu, merepek tu kan. Yang Ustaz Nur Durus dia suka guna perkataan batini lah kan. Batini lah ni. Dia bila melampau, dia banyak mencipta satu benda yang tidak ada dalam Quran hadis,
Tapi datang daripada sengkaan-sengkaan dia. Orang tu, ulama sufi tu, dia rasa-rasa lagu ni tu susah tu kan. Dia agama ni tak boleh rasa-rasa, agama ni kena mana Quran ni, mana hadis ni kan. Tapi lazim sangat kadang-kadang ada ulama-ulama ni dia suka cakap apa yang dia rasa. Rasa. Kita tak boleh berasas pada rasa. Kalau kita berasaskan pada rasa, maka dah tak ada beza kita dengan padri Yahudi, padri Nasrani kan. Sebab kerosakan yang berlaku kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS dahulu dirosakkan oleh orang-orang alim. Orang alim dalam agama Yahudi tu dia bercakap base rasa-rasa tu lah. Rasa-rasa lagu ni, rasa-rasa lagu ni. Jadi orang anggap apa yang orang agama kata itu adalah agama. Susah lah kan. Last kali habis dal wa adal lah, sesat dan menyesatkan, dan umat pula tersesat kan. Sebab kita nak marah pada umat pun tak boleh, sebab umat dia ikut dia bukan reti, dia bukan pandai baca Quran hadis tu dengan baik kan. Baca Quran pun berangkak-rangkak, mestilah dia pakai apa ustaz cakap. Tapi ustaz tu lah kadang-kadang tidak beramanah dengan ilmu. Dia pun bercakap rasa-rasa. Rasa-rasa tu yang kadang-kadang jadi rosak. Sahal Tasturi lah, dia ulama sunni, dia yang mula keluar. Tapi Syiah datang, dia kembangkan lagi, sebab dia nak pergi kepada keabsahan Ali bin Abi Talib tu kan. Maka daripada Nur Muhammad keluar pula konsep Nur Ali, ada cahaya Ali pula kan. Jadi segala permulaan, segala ciptaan itu adalah Nur Muhammad, lepas tu Nur Ali, nak cerita situ je bukan ada pun kan. Benda tak ada asas belaka lah kan. Semua tu tidak ada asas daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lepas tu kalau orang dah bercakap-cakap, cuba tanya dalil kau ambil kat mana, cuba tanya dia balik. Kalau dia buat mari, cuba tengok, mesti palsu kan. Ni riwayat, cuba tengok, palsu kan. Palsu tu sama ada tak ada sanad, ataupun kalau ada sanad tu daripada pembohong, pendusta kan. Kita kena faham juga kan, kadang-kadang agama ni rosak bukan datang daripada orang jahil. Kadang-kadang agama ni rosak datang daripada orang-orang alim juga. Kadang-kadang agama ni rosak datang daripada orang-orang yang dilihat cukup bertakwa, kaki tahajud, kaki memang hebat lah, segi ibadat dia hebat, ibadat ni kuat, tapi belum tentu lagi alim. Ada pula orang tu alim tak cermat pula, tapi lah alim dia tu tapi kurang cermat. Ada orang tu dia alim, tapi alim dia tu pula dia tidak beramanah dengan ilmu, di kategori manusia lah. Itu yang kadang agama ni dia ada piawaian dia tetap kan. Ulama-ulama kita pun dia dah ajar kita untuk memudahkan, maka keluarlah tradisi ilmu hadisnya, ilmu sanadnya, ilmu matannya, ilmu analisis kan. Semua tu dibuat oleh ulama ni untuk memastikan agama yang kita pegang ni bersumberkan daripada sumber yang boleh dipercayai lah. Itu asas kan. Jadi kita tengok asas daripada asal penciptaan daripada hadis yang ke-77 Sunan Al-Imam Ibn Majah yang kita baca lepas. Makhluk yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Al-Qalam. Kita terjemah pen lah. Tapi kalau sebut Al-Qalam yang kita terjemah pen, jangan nak faham lagu ni pula. Pernah faham lagu ni? Lagu mana tu Wallahualam lah. Macam kita belajar mantik semalam lah, tak masuk dalam imajinasi. Apa yang masuk dalam tasawur kita tu tak masuk lah, sebab tak pernah tengok. Yang masuk dalam tasawur kita ni kadang-kadang apa yang kita pernah tengok boleh masuk dalam imajinasi kita kan. Kalau tak pernah tengok, nak imajinasi lagu mana? Ikut Ibn Sina tu, dia kata ada satu teori, dia panggil Al-Mukhayyal. Al-Mukhayyal ni kita boleh imajinasikan satu benda yang tidak ada, tapi masuk dalam imajinasi kita atas kreativiti kita. Contohnya macam kita fikir badan binatang, kita bubuh kepala orang, masuk imajinasi sebenarnya? Masuklah. Benda tu tak ada. Itulah istilah Ibn Sina, dia panggil benda yang dikhayalkan. Dia masuk kat dalam imajinasi. Tapi apakah kita pernah tengok? Tak pernah tengok. Tapi badan manusia tu kita pernah tengok. Kepala binatang tu kita pernah tengok. Ambil dua gabung, drop, masuk. Hari ni lagi canggih AI. Bagi arahan dia. Prompt kan? Bagi arahan. Buat ni, dia buat sebiji je. Orang yang kerja design ni susah dah. Dulu nak buat design ni dia kena ambil masa, kena fikir, kena renung, orang bayar mahal. Sekarang ni tak sampai seminit kan? Dan apa yang design buat dengan prompt tu buat, dengan AI tu buat, lagi cantik yang AI tu. Ini dah berlaku lah tu sekarang. Okey, itu kita bincang lepas berkenaan dengan kerangka qada dan qadar, iaitu makhluk yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hari ni kita masuk hadis yang ke-78. Ali bin Abi Talib berkata, Ali bin Abi Talib ni menantu Nabi SAW, iaitu daripada anak yang bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ni adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir Anak bongsu Nabi ni Fatimah lah sebenarnya Anak Nabi daripada Khadijah binti Khuwailid. Situ. Sebab Nabi pun ada isteri lain, ada anak tapi mati semua mati kecil. Kan? Macam ada seorang nama Ibrahim, anak Nabi sallam daripada Maryah Qibtiyah kan. Tapi mati kecil. Anak Nabi sallam yang besar-besar ni semua anak Khadijah binti Khuwailid. Anak bersama dengan Khadijah binti Khuwailid Isteri lain tak ada anak kecuali Ibrahim daripada isteri Maryah Al-Qibtiyah.
Semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni meninggal semasa Nabi belum wafat. Nama Zainab ke, nama Ummi Kalsum ke, nama apa lagi? Nama-nama semua anak-anak Nabi sallam itu semua tu meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad wafat. Kecuali Fatimah. Kan? Fatimah meninggal beberapa bulan selepas Nabi wafat. Kan? Masa Fatimah pergi tengok Nabi sallam masa Nabi dekat-dekat dengan wafat tu, Nabi dah beritahu dah pada Fatimah, lepas aku ni kau pula Fatimah. Sungguh duk tak lama Fatimah pula meninggal. Dan Fatimah tu adalah isteri Ali bin Abi Talib. Kita kalau belajar sekolah kafar dulu, ustaz selalu bagi tahu, dia kata budak-budak yang mula-mula sekali masuk Islam ni Ali. Kan? Orang tua yang mula-mula sekali masuk Islam ni Abu Bakar, Umar, Osman kan. Tapi kalau kita sebut siapakah anak muda ataupun budak-budak, kanak-kanak yang mula-mula sekali memeluk agama Islam ni, orang itu adalah Ali bin Abi Talib. Dan dia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi jadi Nabi. Maksudnya masa Nabi jadi Nabi tu umur dia 10 tahun. Kita ni selalu sebut bila Ali bin Abi Talib anak bersama dengan Fatimah ni selalu Hasan Husain. Ali bin Abi Talib dengan Fatimah, dia anak dia bukan Hasan Husain dia ada anak lain. Tapi duk angkat Hasan Husain sebab kita ni sekarang tak langsung pun dah terpengaruh dengan Syiah sebenarnya. Syiah kan dua ni dia angkat. Sebab Ali bin Abi Talib dengan Fatimah, dia ada anak lain nama Muhsin, anak lelaki lah. Dan ada anak perempuan. Ada anak perempuan nama Ummi Kalsum. Ada anak perempuan Ali bin Abi Talib daripada Fatimah, ada seorang tu nama Ummi Kalsum. Kita jangan cerita kan, kalau cucu Nabi ni Hasan Husain daripada Ali dengan Fatimah. Padahal Nabi ada cucu daripada anak nama Zainab. Nabi kan ada seorang anak nama Zainab, anak sulung Nabi lah tu, Zainab tu kan. Dia ni kahwin dengan lelaki nama Abul As kan. Jadi Abul As ni, dia ni dengan Zainab ni dapat anak nama Umamah nama dia. Kita baca hadis Nabi Muhammad SAW tengah semayang dukung bayi budak kecil. Umamah lah tu, bukan Hasan Husain yang dukung tu kan, anak perempuan tu, cucu perempuan Umamah binti Abil As, anak kepada Zainab, anak Nabi kan nama Zainab. Itulah ini meninggal pada tahun 50 Hijriah. Umamah binti Abil As, anak kepada Zainab. Ali bin Abi Talib dia riwayat, dia berkata, semasa kami sedang duduk di sisi Nabi SAW, manakala di tangan baginda terdapat sebatang kayu, baginda pun menggores-goreskannya di tanah. Asal ceritanya kan, Nabi SAW ni ada dan sahabat Nabi pun ada keliling Nabi SAW, dan ketika itu tangan Nabi ni ada kayu kan, kayu dalam riwayat lain, ni kena tengok banyak kitab hadis ni, kita tengok dalam riwayat lain cerita yang sama, tapi dalam riwayat yang lain, kami pernah mengiringi satu jenazah di Baqi' Gharqad. Dalam cerita digambarkan sahabat Nabi duduk bersama dengan Nabi SAW, tapi kita tak tahu macam mana boleh duduk sama-sama tu kan. Tapi bila kita tengok dalam riwayat lain, asalnya iringi jenazah tu, asal dia mengiringi jenazah di kubur Baqi' Al-Gharqad dia panggil kan. Baqi' tu kubur Baqi' dekat Madinah tu lah. Al-Gharqad tu nama pokok Gharqad. Orang kita panggil pokok Yahudi. Pokok Yahudi ni orang panggil pokok Gharqad. Dulu ni banyak di Madinah, sekarang dah tak ada dah, pakat tebah habis dah. Pada zaman Nabi SAW ni pokok Gharqad tu penuh keliling. Maka disebabkan itu orang panggil Baqi' Al-Gharqad kan. Orang Melayu kita namakan pokok Yahudi. Sebab Nabi Muhammad bagi tahu apabila datang Nabi Isa AS, semua Yahudi ni akan menyorok, tak nak jumpa Nabi Isa AS lah kan, sebab takut kena bunuh. Makanya ketika itu Nabi kata semua makhluk-makhluk ni akan bercakap bagi tahu, dekat belakang kami ada Yahudi kecuali satu je, Gharqad. Gharqad tu lah kan. Maka disebabkan di kubur Baqi' tu penuh dengan pokok Gharqad, Baqi' tu juga dikenali sebagai Baqi' Al-Gharqad. Banyak dulu kat Madinah tu. Kalau kita baca dalam hadis Sahih Al-Bukhari tu, dia ada cerita tentang tempat Nabi Muhammad SAW semayang gerhana matahari. Nabi ni dia bila semayang gerhana, satu lagi semayang raya, dia bukan semayang kat masjid, dia semayang kat luar kan. Tempat tu kat mana? Tempat tu berhampiran dengan rumah sahabat Nabi nama Abu Ayyub Al-Ansari. Berhampiran dengan rumah sahabat Nabi nama Abu Ayyub Al-Ansari. Kat situ tu pernah pokok Gharqad. Kalau kita baca dalam Sahih Al-Bukhari Sekarang ni pergi tak jumpa dah. Pahmanok tak tahu kan. Moden ni dia biasalah. Lalu Rasulullah SAW mendatangi kami dan duduk. Ceritanya duduk pergi iring jenazah asalnya. Cumanya Rasulullah SAW ni datang mendatangi kami, datang jumpa dengan sahabat dan duduk, manakala kami duduk di sekeliling baginda kan. Nabi duduk tengah, sahabat Nabi duduk keliling Nabi SAW. Bersama baginda ada sebatang kayu kecil. Kita tengok dalam riwayat Ibn Majah tu dia tulis sebatang kayu je. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, dia guna perkataan mekhsarah. Mekhsarah ni kayu kecil pendek, tongkat panjang, tongkat pendek, lain bahasa Arab ni. Kita tongkat belaka tak.
Dia kalau tongkat panjang tu dia panggil asa. Tapi kalau tongkat pendek dia panggil mikhsarah. Macam kita tengok tongkat polis. Polis kan ada tongkat pendek dia bagi arah. Letak ketiak dia tu berjalan. Yang tu mikhsarah tu. Arab dia panggil mikhsarah. Kita Nabi pegang kayu gitulah, bukan kayu panjang tu. Itu maksud hadis tu kan. Okey, yang digunakan untuk mengetuk-ngetuk tanah, Nabi ketuk-ketuk tanah. Maksudnya duduk, ketuk tanah, sahabat Nabi keliling kan. Kemudian baginda mengangkat kepalanya. Nabi ni dia tunduk lah. Tengah tu tunduk ketuk-ketuk tanah tu, lalu Nabi pun angkat kepala. Tengok sahabat Nabi ada keliling. Lalu bersabda, Nabi pun berkata, tiada seorang pun daripada kamu melainkan telah ditakdirkan tempat duduknya di dalam syurga dan tempat duduknya dalam neraka. Nabi kata tiada seorang pun daripada kalangan kamu melainkan ataupun kecuali telah ditakdirkan tempat duduknya di dalam syurga, dalam neraka. Dia panggil apa? Nafi isbat. Tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya Allah tu je Tuhan, hak lain tu bukan Tuhan. Nafi isbat, dia menunjukkan mesti tak ada dah kedua. Dia tiada Tuhan kecuali Allah. Allah lah Tuhan tu. Kalau mari klaim je lah Tuhan tu bukan Tuhan. Ayat yang sama digunakan dalam hadis ni. Tiada seorang pun di kalangan kamu kecuali telah ditakdirkan masuk syurga, masuk neraka. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil wajhul hasar, pembatasan makna, membataskan pemaknaan itu kan. Maksudnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dia guna perkataan lain pula dalam riwayat lain, tiada satu jiwa pun melainkan telah ditulis tempat masuknya, yakni kesudahannya. Cubalah mana tadi kan, cuma lapar berbeza. Ada pula dalam riwayat lain, dan telah ditentukan sama ada dia bernasib celaka atau bahagia. Celaka maksudnya neraka, bahagia maksudnya syurga lah. Dalam riwayat lain pula, tiada satu jiwa pun melainkan telah ditulis tempat masuknya, ini kesudahannya. Dia sebenarnya sama je pemaknaan tu, tapi lafaz yang berbeza dalam matan hadis yang pelbagai gitu. Tapi maknanya kita tengok sama belaka. Lalu ditanya, jadi bila Nabi kata semua telah ditetapkan syurga neraka ni, ramai-ramai sahabat Nabi duduk fikir, betul tu? Maka dalam ramai-ramai tu duduk fikir-fikir, adalah seorang pergi tanya soalan. Dia tanya apa Wahai Rasulullah, jika demikian tidak perlukah kami hanya bertawakal? Tak payahlah beramal, tawakal je lah. Duduk je lah, dah tahu dah syurga neraka duduk. Kita ni telah ditetapkan syurga neraka, dah buat apa buat amal. Dia kalau dia cakap lagu tu lepas tu dia pun tak payah amal lah, sebab dah tentukan masa dia pilih neraka dah. Berupa soalan macam tu pun ada ditanya oleh sahabat. Kita pun terfikir lagu tu juga sebenarnya. Riwayat dia guna wahai Nabi Allah. Ada riwayat pertama dia guna perkataan wahai Rasulullah kan. Ada pula lafaz kedua dia guna perkataan wahai Nabi Allah. Beza bila sebut Nabi Rasulullah. Ada orang tu cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi jadi Nabi. Nabi Muhammad SAW bila dia bercakap, dan masa benda dia bercakap tu lah sebelum dia jadi Nabi, wahyu ke tak tu? Bukan wahyu. Macam orang kita selalu cakap, meniaga ni lah sunnah Rasulullah. Tak, Nabi meniaga ni bila? Sebelum jadi Nabi lagi. Nah, Rasulullah SAW ni, ada orang kata sunnah ni adalah bela kambing. Tak, ambil mana? Yang kata sunnah Nabi bela kambing ni, ambil mana? Kita pun tanya, Nabi pernah bela kambing? Bila? Sebelum jadi Nabi. Penting tu belum, selepas. Yang sunnah tu adalah selepas Nabi jadi Nabi. Sebelum Nabi jadi Nabi, itu bukan sunnah tasyri'iyah tu, tak ada kaitan. Bukan syariat pun kan? Sebab permulaan syariat itu adalah apabila Nabi jadi Nabi. Itulah permulaan bagi syariat. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum Nabi jadi Nabi, itu tidak boleh dianggap sebagai syariat. Tak boleh. Situlah bermula nak guna kata apa, Muhammad ke, Nabi Allah ke, Rasulullah ke. Kalau orang belajar hadis dalam-dalam, dia bahas situ tu. Ni yang mana ni, kategori Rasulullah ke Nabi Allah. Okey. Ada riwayat, wahai Nabi Allah, tidakkah patut kami bertawakal sahaja kerana suratan takdir kami dan meninggalkan amal ibadat? Ada sahabat Nabi tanya lagu tu. Sesiapa yang termasuk dalam golongan yang bahagia, maka dia pasti akan menuju kepada kebahagiaan. Tuhan tetap di syurga, syurgalah. Gitulah bahasa kita bercakap kan. Dan sesiapa yang termasuk dalam golongan yang celaka, maka dia pasti akan menuju kepada kecelakaan. Dia boleh argue, bangkitkan soalan begitu pada Nabi SAW. Jadi Nabi ni bila dengar soalan lagu tu, Nabi kata apa? Tidak, la, no. Orang putih sikit kan, no. Kalau Pakistan, nahi, kabi nahi. Dia kalau nahi tu menafikan, tapi kalau menafi betul-betul, dia tambah kabi nahi. Nahi, kabi nahi. Habis tu. Kalau Arab, la, kalla, thumma kalla. Habis tu. Tu cara Arab dia kata tak lah. Kita apa? Tak dak. Ulang banyak kali, dak. Tu gitulah. Tapi kalau orang Arab, la, kalla, thumma kalla. Arab. Kalau Pakistan, nahi, kabi nahi. Dia tambah kabi nahi pula. Tidak, Nabi kata tak, bukan lagu tu. Nabi memberi penjelasan. Sebenarnya secara tak langsung Nabi dah menjelaskan kepada kita tawakal yang dipahami oleh cara sahabat tu salah.
Sebab satu ni, kita tak buat apa-apa, kita serah bulat-bulat. Kita panggil tawakal. Sebenarnya bila kita serah bulat-bulat tanpa kita berusaha, yang tu dia tak panggil tawakal, dia panggil wakil. Wakil. Mewakilkan. Wakil. Tawakal ni daripada kata wakil sebenarnya. Tawakal tu asal perkataannya wakil. Daripada wakil datanglah perkataan tawakal. Tapi apa beza wakil dengan tawakal? Wakil ni serah bulat-bulat. Tawakal ni kita berserah selepas kita melakukan usaha sehabis daya. Barulah tawakal. Kita buat kerja-kerja habis dah. Lepas tu, ikutlah jadi apa-apa aku buat habis dah. Itu panggil tawakal lah. Tapi kalau tak buat apa-apa, serah dah bulat-bulat, itu bukan tawakal. Itu wakil dia panggil. Dalam bahasa lain, pemalas. Dia kaedah Islam ni, tawakal tu dia mesti lepas berusaha sehabis daya. Baru tawakal. Kalau orang tu dia usaha tapi tak habis daya, lepas tu serah dah, itu pun bukan tawakal. Itu masih lagi bawah kategori wakil lagi. Kan? Ada orang ni dia buat satu benda tapi tak ikut cara dia, lepas tu berserah. Tak betul juga, itu bukan tawakal. Kan? Umar bin Al-Khattab dia sebut satu perkataan, tarjun najata walam tasliku masalikaha fa inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu mengharapkan kejayaan tapi kamu tak buat jalan-jalan untuk mencapai pada kejayaan. Kapal itu tidak berjalan di atas darat. Kapal ni kaedah jalan laut. Kita ni nak pergi ke Johor tapi naik bas pergi ke Kelantan. Sampai ke Johor tu. Saya naik bas, yang penting saya naik bas. Tak boleh lagu tu. Dah guna. Takkanlah saya tak sampai ke Johor, sedangkan saya naik bas dah. Betul lah naik bas tu. Bas tu nak pergi ke mana? Dia guna alasan naik bas. Macam ada kita ni, alah paling tidak pun dia buat. Dia kan ada logik je tu orang Melayu. Paling tidak pun dia buat. Paling tidak dia buat. Ada orang tu sembahyang Zuhur patut 4 rakaat, dia pergi buat 1 rakaat. Paling tidak sembahyang lah juga nak banding orang tak sembahyang tu. Betul ke cara fikir tu? Sembahyang Zuhur kaedah ni 4 rakaat. Kaedah sembahyang Zuhur ni 4 rakaat. Syarat dan rukun lah. Orang tu tak sembahyang tapi tak ambil wuduk. Kita marah, apa kau sembahyang? Sembahyang juga nak banding orang tak sembahyang tu, baik dia lagi sembahyang. Tak masalah, tak ada wuduk tu. Kan ada fikir, cara fikir tak betul tu kan. Dia ada ni, kita fikir sekali macam betul tapi sebenarnya tak betul cara fikir tu. Betul, cara berfikir tu penting. Kita jangan paling tidak dia buat, kira buat. Tak boleh lagu tu. Dia kena buat bertepatan dengan benda sepatutnya. Gitu kan. Nak masuk syurga kena buat benda yang sesuai untuk melayakkan masuk syurga. Lagu tu. Kan? Kau nak masuk syurga tapi tak buat benda yang layak. Ngaji malah tu, malah ni, malah tak buat. Yang penting aku semayang. Kira semayang. Yang kau syarat rukun semayang tak jaga. Lepas tu nak masuk syurga. Tak boleh lagu tu. Tak kena lah. Tu Sayyidina Umar kata, tarjun najata wa lam tasliku masalikaha fa inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu mengharapkan kejayaan tapi kamu tidak melalui jalan-jalannya. Kapal itu berjalan dalam laut, bukan atas darat. Kata Sayyidina Umar lah. Orang duk cerita pasal penguasaan yang kapal dia naik atas darat. Turun dekat depan Konstantinopel. Baca sejarah Konstantinopel. Kan? Ada cerita lah. Yang tu benar-benar ganjil. Tapi kalau kita baca balik dalam sejarah tu, dia bukan berjalan. Tolak tu gila-gila, tolak tentera. Lepas tu kayu tu pula, tu kayu pokok tu kan, dia lomba minyak pula nak bagi licin. Maksudnya tasliku masalikah jugalah. Bukanlah maksudnya itu berlaku jalan atas darat. Bukan jalan atas darat, tolak nak mampus tolak. Separuh mati tolak kapal tu. Begitulah asal Okey, boleh Okey, baginda bersabda, tidak, maksudnya jangan nak fikir lagu tu. Tawakal terus, jangan Beramallah kamu dan janganlah kamu hanya bertawakal, kerana setiap orang dimudahkan mengikut tujuan dia diciptakan. Kita ni kalau Allah Ta'ala tetapkan sebagai ahli neraka, kita nak buat benda jahat melayak masuk neraka ni senang je. Kalau Tuhan jadikan kita ni sebagai ahli syurga, Tuhan ni akan jadikan kita untuk buat perkara-perkara untuk melayakkan kita masuk syurga tu senang je. Macam itulah kata Nabi SAW. Sebenarnya benda ni logik, benda ni masuk akal. Kita ni Syekh kadang-kadang apabila mula-mula melakukan satu benda yang jahat, kita rasa berat juga nak buat benda jahat tu. Sebab kita dah terbiasa dengan kebaikan, tiba-tiba buat benda jahat. Anda pernah cerita sebelum ni kan? Banyak kali. Anda sendiri mula-mula Quran, naik basikal. Kadang-kadang basikal tu skru, tayar tu tercabut. Lepas tu macam mana nak naik basikal? Last sekali pinjam pelayar kat seorang hamba Allah, spana. Buat apa kita buka skru basikal hamba Allah tu pun buka tayar basikal kita. Mencurilah. Panggil ke apa? Mencurilah tu kan. Naik basikal sampai dekat masjid. Lepas semaya tu penuh. Aku tak pernah mencuri, hari dia mencuri. Dia rasa lain tu, rasa berat. Maka kita pun balik, pasang balik. Rasa bersalah, pasang balik dekat hamba Allah tu punya basikal kan. Tapi kalau kita lawan, rasa bersalah, tak apa lawan
Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali rasa senang. Lepas tu curi pula. Yang tu bahaya tu. Itu bahaya tu. Kan? Tu yang Allah Taala sebut wa ma yudillu bihi illal fasikun. Kan? Allah Taala tidak akan sesatkan kecuali orang itu dah jadi orang fasik dulu. Tuhan tidak akan menyesatkan seorang itu kecuali orang itu dah jadi orang fasik dulu. Fasik tu dah jadi amalan hidup dia lah. Selalu last sekali start nak jadi sesat dah tu. Betul dah lah yang disebut dalam Quran. Maksud benda ni masuk akal sebenarnya. Logik. Okey, baginda bersabda, dalam riwayat lain, kerana setiap orang dipermudahkan untuk melakukan apa yang telah ditentukan baginya. Kan? Tuhan tentukan dia sebagai syurga, dia senang nak lakukan perkara itu. Adapun sesiapa yang termasuk dalam golongan yang celaka, yang ni masuk neraka lah, maka dia akan dipermudahkan untuk melakukan amalan orang yang celaka itu. Curi sekali, 2, 3 kali, dah sekali mencurinya okey. Kan? Anda pun pernah cerita pengalaman anda masuk dalam penjara, jumpa orang bunuh orang sebelah orang. Suhaimi. Orang anda cerita dah kan? Dengan Amy dia tu tahu bila keluar tau penjara. Masa jumpa tu pasal kita kena buka semua pakaian kat luar, kita kena pakai pakaian penjara je. Pakaian kita semua sama dalam penjara kan. Tapi menurut cerita dia kata aku kalau tu ambil luar, dia orang Kelantan. Dia orang Kelantan, bapak dia orang Siam masuk Islam. Mak dia Kelantan Jelawat. Tapi duduk kat Rawang. Gangster Rawang, bunuh orang kat Rawang. Ampeh punya manusia. Sebelah orang dia bunuh orang kan. Dia kata aku ni kalau mau jumpa aku di luar ni penuh rata. Ni subang-subang. Kata macam setan Muhammad ni. Kan? Kita jumpa dalam tu sama, mana kita tahu dia lagu mana kan? Kalau Hindu kita boleh tahu sebab dia tattoo tu. Kalau Hindu tattoo penuh badan. Nampaklah gereber dia tu. Tapi yang Melayu ni tak pakai tattoo. Tapi anda tanya, ada satu hari tu dia kata, lama tak nampak darah. Lama tak nampak darah. Dia boleh geliat. Satu pagi, lama tak nampak darah. Kata menatan ni. Biar betul. Kata, betul lah. Kata, mu ni masuk penjara sebab apa? Bunuh orang. Tak. Start bunuh orang ni umur berapa? 16 tahun. Allah. 16 tahun tu bunuh orang dah. Lepas tu, berapa ramai dah bunuh? 11 orang dah. Kita dah. Allah. Kita ni dah baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita Qabil dan Habil kan? Kisah pembunuhan Qabil dan Habil. Allah Ta'ala tutup kisah tu dengan satu ayat. Allah Ta'ala kata, kalau kita bunuh satu nyawa ni, macam kita bunuh semua umat manusia. Quran dia sebut, kau bunuh satu nyawa, sama seperti kau membunuh semua umat manusia. Kita baca tak pernah faham. Masa baca tu, apa maksud Quran? Jumpa dalam penjara tu baru faham. Rupanya orang bunuh orang ni, dia ada satu ketagihan membunuh. Dia ada ketagihan nak bunuh kedua, nak bunuh ketiga, nak bunuh keempat. Last sekali masuk penjara tu, lama tak nampak darah. Kita faham lah yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Sebab tu kita ni kena ambil sikap berhati-hati kalau kita start rasa kejahatan itu benda biasa. Macam okey lah, beringatlah tu. Kemudian baginda membaca ayat. Lepas Nabi Muhammad SAW, dia sebut berkenaan dengan kalau orang tu Allah Ta'ala tentukan dia sebagai orang bahagia, maka dia buat benda kebahagiaan yang melayakkan ke syurga itu mudah. Demikian juga kalau orang tu telah ditetapkan sebagai ahli neraka, maka amalan kehidupan dia yang perbuatan yang menuju pada neraka itu mudah kan. Dan benda tu rupa-rupanya ada disebut dalam Al-Quran. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maksud dia kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Orang tu berat-berat lagu mana pun dia boleh lawan nafsu dia untuk infak fi sabilillah kan. Dan bertakwa. Infak betul ada sifat takwa, takut pada Allah. Sebab ada orang dia infak tapi bukan sebab takwa. Dia infak. Tapi kenapa infak? Infak ni sebab dia percaya kalau infak itu menyebabkan harta dia bertambah. Dan anda pernah sembang dengan Abang Mat Sabu. Mat Sabu kata, orang kafir percaya konsep dapat tambahan lebih rezeki dengan infak lebih kuat daripada orang Islam. Abang Mat pernah sebutkan, anda ingat dulu. Abang Mat Sabu. Dia pernah kata, konsep sedekah ni kita bagi infak, kita rasa dapat balas balik daripada Tuhan itu. Kan? Orang kafir, dia lebih percaya daripada kita. Kata Abang Mat. Sebab apa? Sebab Abang Mat kata pada masa tu dia jumpa, kalau minta bantuan kewangan daripada orang kafir, mudah dia bagi. Banyak pula. Hak Islam ni Allah sikit dia bagi. Bagi tapi sikit. Kata Abang Mat. Masa tak nak fikir. Tak ada jawapan lah. Tapi Quran dah sebut lama dah. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah, Allah Taala akan bagi gandaan kepadanya, gandaan yang banyak. Quran beritahu. Quran katalah. Jadi satu Abang Mat cakap. Jadi baca pula Quran, jumpa Quran. Anda boleh fikir, mungkin Allah Ta'ala kata itu bukan merujuk pada orang Islam je. Barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi gandaan kepada gandaan yang banyak. Jadi maksudnya ada imbal balas daripada Tuhan kan. Tapi gandaan yang banyak tu apakah kita kena bagi orang Islam je?
Apakah kita yang penderma tu sebagai Islam je? Tak juga. Bila Abang Mat cakap, nak kata, rasa macam dia beyond. Dia bukan semata-mata orang Islam je kan. Yang penting kena sedekah. Fikir lagu tu lah. Baca pula satu buku, Adam Smith. Orang Yahudi ya. Yahudi, Adam Smith ni. Kan? Seorang ahli falsafah yang mengasaskan satu idealisme ekonomi. Libertarian. Nama ekonomi, sistem tu. Dia ada libertarian kan. Anda baca. Dia kata sebenarnya bila kita memberi sesuatu benda, dia ada tangan raib di belakang. Istilah dia tangan raib. Dia pun percaya. Pada Yahudi. Anda rasa benda ni dia sejagat, sifat dia sejagat. Anda rasa cuma Quran bagi tahu je. Barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah Taala bagi gandaan kepada gandaan yang banyak. Sebab yang menyempitkan dan memperluaskan rezeki kamu adalah Allah. Quran sebut. Kan? Konsep tu lah. Jumpa dalam Quran. Allah Taala kata adapun orang yang memberikan, yakni harta ni jalan Allah dan bertakwa. Tengok. Sebab ada orang ni dia bagi tapi tak ada takwa. Kan? Yang kita bangkitkan, kita ni infak dalam pada iman. Kan? Dalam pada ada iman. Jadi dengan ketakwaan lah. Serta membenarkan adanya pahala yang terbaik. Dia percaya syurga tu. Pahala ni aku buat ni mesti dapat pahala. Mukmin lah ni. Kan? Kalau orang kafir tak percaya. Kalau dia percaya ada konsep pahala pun, agama dia bukan cara agama kita. Orang kafir ni pun dia percaya syurga, tapi cara dia lah. Bukan macam kita. Sebab tu ada orang pernah jumpa anak kafir kan? Dia pergi cerita syurga. Nak masuk syurga, dia kata nak masuk syurga cara kau, bukan cara aku. Kalau kau nak masuk syurga cara aku, ni kena masuk agama aku ni. Dia kata lagu tu kan? Kalau kau nak masuk syurga cara agama aku, kau jangan nak cerita yang kau buat lagu ni nak masuk syurga. Jangan. Anda cakap lagu tu ada Hindu seorang lah, dia cerita kat anak, kenapa syurga ni mesti dibataskan kepada orang Islam je. Dia pergi komplain agama kita yang disebut Islam ni nak masuk syurga kena cara amal agama Islam, masuk Islam. Sebenarnya dia kata buat baik boleh masuk syurga. Anak kata cara agama aku nak masuk syurga, cara agama aku kena buat lagu ni. Antaranya masuk Islam. Tak masuk Islam tak masuklah syurga. Kalau kau nak masuk syurga cara agama aku, masuk Islam lah. Lepas tu kalau kau nak masuk syurga cara agama kau, masuk cara agama kau. Apa kait dengan agama aku pula? Yang pasti aku tak percaya. Dia kadang ada orang kafir ni terlebih, kita pun geram. Kita kena ada ra'i. Dia pula terlebih-lebih. Kita mula nak angin. Cakap elok-elok dah lah. Bukan susah mana pun. Dia orang kafir ni bukan semua tu. Kadang ada yang okey. Sembang elok-elok kan. Konsep tu ada dalam Quran. Lakum dinukum waliya din. Selesai dah. Benda tu kan dah ada dalam agama kita. Lakum dinukum waliya din. Bagi aku agama aku, bagi kau agama kau. Mampuslah kau pakai dengan aku pula. Dia nak paksa kita nak kata dia tu pun boleh masuk syurga. Anak kata dah aku cerita syurga ni, syurga cara faham agama aku, bukan cara agama kau. Kan? Jadi kalau kau nak masuk syurga cara yang aku faham ni, masuk agama aku lah. Itu maksud dia. Tambah pula dalam dunia kan ada agama-agama ni sifat dia sejagat. Bila sejagat dia ada missionary. Tapi ada agama dia sifat dia bangsa tertentu. Macam Yahudi tu kan. Dia agama tertentu je, dia bukan agama missionary. Dia tak paksa orang jadi Yahudi. Tak paksa. Kan? Masuk agama tak ada. Pada zaman Nabi Sallam tu pun Yahudi ni yang bukan bangsa Arab, satu je kelompok. Dia panggil Turluk. Bangsa Bani Turluk. Itu agama pelik. Dia Arab tapi agama Yahudi. Apa? Padahal orang Arab tak peluk pun agama Yahudi. Sebab agama Yahudi ni kaum Bani Israel je. Sekarang tak jumpa lah kot. Ada orang yang bangsa lain agama Yahudi. Tak jumpa. Kristian je. Kristian agama missionary. Kristian agama missionary, Hindu agama missionary, Buddha agama missionary. Sebab tu dia konsep dakwah. Konsep dakwah. Istilah kita dakwah, kan? Ada. Dia ada dakwah dia. Nak masuk Buddha boleh. Bangsa yang lain daripada bangsa dia nak masuk Buddha boleh. Islam, lagilah Islam. Islam ni memang agama sejagat. Sebab tu ada konsep dakwah Islam. Tapi kalau kita tanya Yahudi, Yahudi tak. Sebab agama bangsa. Dia hanya nak memastikan supaya bangsa dia jangan keluar daripada agama je. Agama Yahudi tu, orang bangsa Bani Israel, dia nak pastikan jangan keluar agama je. Itu je dakwah dia. Dakwah dia adalah memastikan bangsa dia tak keluar agama. Tu je. Kan? Sebab orang Yahudi belum masuk Islam. Kan? Tapi orang Melayu nak jadi Yahudi, tak boleh. Tak boleh, takkan jadi. Kalau jadi pun Yahudi apa? Yahudi apa? Tak iktiraf agama yang tak sah. Anutan agama dia palsu. Lepas tu yang kata ada missionary. Missionary ni bukan nak ajak orang pada agama, untuk memastikan bangsa dia tak keluar agama. Kan? Tu je, sekadar tu je agama dia. Tapi kalau kita tanya Islam, Islam kan orang Arab je agama Islam. Melayu, Cina, India, Arab semua masuk Islam. Yahudi pun masuk Islam. Itulah sifat agama Islam. Kita pun tanya, sama tak Kristian? Kristian pun missionary juga. Dia dakwah. Kan? Hindu pun sama. Siap bergaduh lagi Hindu. Kan? Ana baca itu, ana buat terfikir. Rupanya agama Hindu ni antara benda yang dia ajar ni adalah konsep kasta. Ya, kasta. Dia kasta tinggi, nak masuk kuil, kasta rendah tak boleh masuk. Sampai tahap tu. Allahu Rabbi.
Bila baca tu, Islam best jauh. Sebab pergi ke Mekah ni, kau bangsa apa pun kau, darjat apa ke kau, kain ihram kau itu adalah Islam. Kan? Kita wakilkan Kaabah, kau keturunan apa, engkau bangsa apa, engkau datang daripada mana, ihram sama. Ihram macam tu belaka kan. Atau fikir bestnya Islam jauh nak banding dengan agama-agama lain lah. Satu sudut kan. Islam saya ajar pula kalau kita datang lambat duduk belakang. Bahkan kalau kita duduk kat depan, tiba-tiba kita bagi laluan pak orang belakang duduk kat depan, itu makruh pula Islam ajar. Orang kita kan ada macam tu. Dia ada kaedah al-itharu bil qurbi makruh fi ghairiha mahbubun. Tu kaedah dalam fiqh Islam kan. Kita mendahulukan orang dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, makruh. Kita sampai duduk soal pertama, tiba-tiba ustaz baru sampai kat belakang. Kita pun ustaz bagi ustaz, kita bagi pada ustaz tu makruh. Makruh sebenarnya. Kita dah faham. Ustaz kot guru kita ni kena penghormatan. Tak, makruh. Lepas tu ustaz dah pergi mampus lah ustaz tu. Apa suruh datang lambat? Anda tak ada susah mana pun nak kau datang lambat, duduklah belakang kan. Islam memang clear tau. Orang kata Islam ni dia agama best. Orang ni kadang kita ni terlalu menghormati ustaz sehingga kita menganggap dia tu mulia. Dan mulia tu pula macam tidak ada benda buruk dia nak buat. Salah cara fikir tu. Sebab tu yang kadang ustaz buat apa betul belaka, betul. Padahal tak betul. Tak betul. Kita kena kata tak betul walaupun dia ustaz. Kalau benda tu tak betul lah. Ada orang tu dia bukan ustaz tapi dia buat benda tu betul. Kata betul lah tu. Itulah betul. Kan? Itulah sikap Islam. Islam kan lagu tu. Tapi kita kan ada kasta antara orang agama dengan orang bukan orang agama. Tu ada podcast dengan Datuk Jerry tu kan. Dia kata, Ana ni orang panggil ustaz pergi ngaji Azhar. Kalau Datuk Jerry tu dia belajar Azhar, orang panggil dah Ustaz Jerry dah. Mentang-mentang ustaz kau nak sujud cium tangan lah apa. Dah buat apa kena cium tangan ustaz? Tangan orang lain kenapa tak cium? Tu soalan. Dia kan cara fikir. Anda pernah sebut lah kan, orang ada satu ungkapan orang pernah kemukakan, daging ulama beracun. Tak nak kira daging ulama beracun dah, daging orang lain lagu mana pula? Kalau lagu tu boleh bunuh lah orang lain, ulama dia tak boleh bunuh. Senang lah jadi ulama. Atau nak kata tak betul tu, cara fikir tu tak betul. Kita kena beki balik cara kita melihat manusia. Orang kita nak kata mulia tu boleh lah, tapi janganlah sampai kita menggambarkan orang lain daripada dia tu jadi hina. Nak mulia kau sangat ustaz, datang awal tunggu kat masjid, dapat sah ke depan, ustaz datang lambat tengok ustaz sila. Islam aja makruh. Anak tengok bak tuan kata inilah best ni Islam kalau nak banding agama lain. Anak bila baca dalam agama Hindu ada satu kasta namanya Brahman. Ada pula dia tak boleh daripada kasta Brahman ni nak masuk kuil orang ni tak boleh. Padahal sama-sama Hindu. Dia tak adalah guna perkataan haram, tapi macam haram dah lah kan. Anak kata lagu tu Islam tak ada lagu tu Islam sama Marilah kau bangsawan mana pun, kakak kau tu itulah pakai kau ihram sama. Anak buat tu ke ini best. Aku masuk Islam dia bersyukur. Masa kuliah dulu kan, anak kan parking kat luar. Anak tak pernah parking kat tempat ustaz tu. Orang nak tanya kenapa, dia kata tak masalah, nampak mulia sangat. Masa boleh khutbah Jumaat dekat masjid sekitar Selangor, Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, dia ada letak tu, ada kayu depan ustaz. Anak duduk kat lain kat belakang, walaupun anak yang kena khutbah gitu. Orang kita tanya kenapa? Nampak bangsawan. Anak kata tak mau. Sebab anak percaya itu bukan Islam aja. Anak percaya Islam ni sama. Sahabat Nabi duduk, tiba-tiba Nabi datang, sahabat Nabi berdiri. Nabi kata dia duduk. Nabi tak bagi. Langsung Islam ni best. Islam ni memang best kan. Kita ni sama. Dia betul-betul agama manusia Islam. Apa aku cerita situ pula. Okey, maka kami akan memudahkannya ke arah kesenangan kebaikan. Kalau orang yang memberikan hartanya bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan memudahkannya ke arah jalan kesenangan. Allah Ta'ala mudahkan dia menuju ke arah jalan-jalan menuju ke syurga Allah SWT kan. Sebaliknya kata Quran, orang yang bakhil kena kok pai tak hidung masin. Dia tengok tabung patut kena berderma, dia hanya terfikir Nabi Muhammad ada kata senyum itu sedekah. Jadi dia senyum je kat teman tabung tu, dia kena berduit kan. Ada pula satu lagi orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yang ini tidak memerlukan rahmat Allah serta mendustakan pahala yang terbaik itu, maka kami akan memudahkannya ke arah jalan kesukaran ini, kejahatan itu. Wah, kau kedekut sangat, Tuhan mudahkan kau untuk jalan-jalan menuju kepada neraka. Wal'adzubillah. Jadi Quran dah bagi tahu macam tu. Cuma kita kena ambil ingatan je lah gitu. Baik. Okey, tengok sanad tu. Hadis ni anda dah buat kotak-kotak semua tu, ada tanda kuning ni kan. Kalau tanda kuning dia adalah siqah tapi tahap rendah kan. Kalau tanda merah tu baru dhaif. Jadi hadis ini sanad Ibnu Majah sahih lah kan. Lepas tu dalam kitab-kitab yang banyak tu, tengok pada muka surat yang kelima, anda dah buat kotak-kotak semua tu, nak cari warna merah tak ada dalam tu kan. Yang adanya kuning kan.
Yang ujung tu kitab tu. Kan, yang tanda hitam tu Imam Ahmad, kalau biru hijau tu Imam Bukhari. Kan, kalau hitam pudar tu, kelabu tu Tirmizi. Kan, kalau kuning tu warna oranye tu Daud, Sunan Abi Daud. Anda buat gitulah mudahnya kitab. Tapi yang poin tu yang tengah-tengah tu, kalau ada kuning itu maknanya siqah tapi tahap rendah. Tapi kalau tanda merah lah, dekat sini tak ada kan. Kalau merah dhaif. Ana buat warna tu untuk mudah kita nampak. Jadi secara dasarnya kita nak kata apa hadis ni? Sahih lah. Kan? Cuma ada beberapa jalur sahih tahap rendah. Tapi kalau kita tengok siqah tahap rendah pun banyak penguat tu. Mutabaah. Jadi di situ tu kita boleh simpulkan hadis yang kita baca ni adalah hadis sahih. Wallahu a'lam. Pasal yang sebelum Nabi dilantik Nabi, kata-kata Nabi tu memang bukan hadis. Bukan hadis. Dia macam ni. Sebab tu kita kena beza antara perkataan dalam disiplin ilmu. Benda ni pun kita bahas dalam ilmu mantik 2-3 minggu lepas, kan? Ada satu perkataan itu kita kena tanya disiplin apa. Maka dia kena melihat pemaknaan dalam disiplin ilmu itu. Contoh macam ni. Apa makna sunnah dalam disiplin ilmu fiqh? Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Betul kan? Tapi kalau buat tambah pahala je. Tambah pahala. Tapi apa makna sunnah? Perkataan yang sama sunnah dalam pemahaman ilmu hadis pula. Apa yang Rasulullah buat? Kan lain. Tapi perkataan sama tak? Namanya sunnah je. Tapi tanya, apa makna sunnah dalam disiplin fiqh? Fahamnya buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kan? Apa makna sunnah dalam pemahaman ilmu hadis? Iaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dalam ilmu hadis tu kita tanya pula, apa beza antara sunnah dengan hadis? Hadis ni dia bukan semata-mata disandarkan kepada Nabi je. Sahabat pun hadis juga. Tabi'in pun hadis juga. Maka sebab itulah ada istilah hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Ni bila sebut hadis marfu' itu disandarkan kepada Nabi. Kalau disandarkan kepada sahabat dia panggil hadis mauquf. Kalau hadis tu disandarkan kepada tabi'in dia panggil hadis maqtu'. Hadis. Jadi perkataan hadis tu umum. Sebab hadis tu dia umum, bukan mesti disandarkan kepada Nabi. Kitab yang kita baca sunnah sitah ni, kitab sunnah ke kitab hadis? Kitab hadis. Makanya kita akan jumpalah kadang-kadang perkataan Nabi, kadang-kadang perkataan sahabat, kadang-kadang perkataan tabi'in. Tapi kalau sebut sunnah, mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut sunnah, dia ada dua. Tasyri'iyah, ghairu tasyri'iyah. Syariat ke tak syariat? Kan? Ada yang Nabi benda yang disandarkan kepada Nabi adalah syariat. Ada yang disandarkan kepada Nabi tidak syariat. Contoh macam orang kata pakai jubah. Pakai jubah. Jubah ni Nabi pakai. Ya, Nabi pakai. Maksudnya sunnah tak? Sunnah lah. Sebab Nabi pakai jubah kan. Tapi syariat ke tak? Bukan. Kan? Sebab pakai jubah ni budaya Arab dan Nabi pakai jubah. Sebelum Nabi jadi Nabi pakai jubah tak? Kita pun cek-cek, bukan Nabi je, Abu Jahal pakai jubah juga, Abu Lahab pakai jubah juga. Pergi kat Mesir tu penyamun tarbus pakai jubah. Jadi maksudnya dia sunnah, tapi syariat ke tidak? Dia ada bahas kat situ dulu. Kan? Yang berlaku khilaf ni serban. Tu khilaf. Sebab ada orang kata serban itu sunnah tasyri'iyah. Ada orang lain kata tak. Puncanya apa? Sebab hadis yang cerita tentang serban itu, satu melibatkan pada Nabi. Confirm sahih. Sahih. Tapi ada satu lagi, pahala. Bila sebut hadis pakai serban melibatkan pahala, yang tu tak ada satu pun yang sahih. Yang cerita pakai serban pahala dia begini, kalau sembahyang pakai serban, beza sembahyang tak pakai serban, pahala dia begini. Adalah hadis tu. Tapi dhaif. Sebab itulah ada orang kata serban itu adalah sunnah bukan syariat. Ada pula satu lagi syariat. Dia kata hadis dhaif tetapi fadilat. Boleh lah. Kau tu pula. Perkataan hadis dalam ilmu kalam lain pula makna dia. Hadis dalam ilmu kalam, apa makna hadis dalam ilmu kalam? Sesuatu kewujudan yang ada permulaan. Hadis. Sesuatu kewujudan yang ada permulaan. Baharu. Perkataannya hadis, kan? Sebab lawan dia qadim. Qadim ni maksudnya sesuatu kewujudan yang tidak ada permulaan. Allah lah. Maksudnya perkataannya hadis, tapi tradisi ilmu apa? Kena tanya soalan tu kan. Wallahu a'lam. Okay, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.